Kita selalu fikir guru ni tugas dia cuma mengajar je. Masuk kelas, habis silibus, lepas tu balik. Tapi sebenarnya lebih daripada tu. Guru ialah orang yang tetap datang setiap hari walaupun penat. Walaupun kadang-kadang usaha dia tak dihargai pun. Tapi dia tetap ulang ajar benda yang sama berkali-kali sebab dia tak nak ada pelajar yang tertinggal. Dia marah, dia tegur, dia paksa kita cuba lagi bukan sebab dia benci, tapi sebab dia percaya yang kita boleh jadi lebih baik. Kadang-kadang orang yang paling banyak percaya dekat kita waktu kita tengah putus asa ialah guru. Sebab tu, guru bukan sekadar pengajar. Mereka ialah insan yang membentuk generasi dan nadi kepada masa depan negara.